Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi berbola ubi. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu. Okey, mula-mula Cik Tah ada 3 jenis ubi. Cik Tah ada ubi putih, ubi keledek putih, ubi keledek ungu, ubi keledek orange. Setiap satu ubi ni Cik Tah ambil ukuran berat dia 440 gram. Okey, lepas tu untuk satu adunan ni, untuk satu ubi Cik Tah pakai tepung 140 gram tepung ubi. Kemudian Cik Tah ada 100 gram gula. Dah? Okey, lepas tu Cik Tah ada garam dan Cik Tah ada baking powder. Cik Tah ada baking powder. Okey, semua ni senang aja barang-barang yang kita nak kena sedia. Andai kata anak-anak Cik Tah nak buat untuk satu, di rumah ada ubi oreng aja, buat untuk satu adunan ni saja. Maksud kata tepung dengan gula yang Cik Tah bagi tahu tak salah. Okey, ni Cik Tah nak buat 3 jenis. Maksud kata 3 jenis ni tepung ni 3 kali dengan 3 ukuran ni. Faham anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah? Okey, sebelum pada tu Cik Tah nak kukus dulu ubi-ubi ni. Cik Tah nak bagi dia lembut. Anda kata anak-anak di rumah baik kukus tak ada lah, tembus lah apalah. Kalau nak rebus pun boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pelekat api. Kita kukus dia dengan api yang sedang lepas tu Cik Tah akan kukus dia. Okey, tang kukus ni Cik Tah tak berani nak berkongsi masa. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah mungkin hirih ubi tu kecil ke. Mungkin ada yang hirih tebal. Setengah tu 15 minit dah lembut dah sebab dia hirih kecil. Setengah tu yang tebal mau ada 25 minit. Okey, kita kukus dia sampai kata kita agak masa tu ambil garpu, cucuk dia agak kata dia lembek tu, dia lembut dah. Boleh dah, aci dah. Lepas tu kita tunggu sampai kata ubi ni lembut. Tunggu. Okey, lepas tu Cik Tah slowkan api. Cik Tah nak tengok ubi Cik Tah ni lembut ke tak lagi. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Dah lembut dah. Depa bermuafakat dalam ni. Pakat semua. Sekata aja depa masak. Okey, lepas tu masak panas-panas ni kita kena lecek sebab apa? Senang. Okey, ni adunan pertama Cik Tah buat ubi purple ni dulu. Okey. Ni Cik Tah lenyek-lenyek dia. Ubi purple ni dia cepat gebur. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk gula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kata gula ni Cik Tah sikit sangat. Ukuran banyak tu. Kalau nak tambah pun boleh. Kalau kod terkejut, apa Cik Tah banyak sangat gula tu, boleh kurangkan. Yang tu ikut Cik Tah rasa masing-masing. Lepas tu Cik Tah akan masuk lebih kurang 1 sudu KFC garam. Okey. Kita kacau dia bagi sebati dulu. Okey, gula dah sebati dah. Kemudian Cik Tah akan masuk baking powder ni 1 sudu KFC juga 1 sudu KFC. Untuk tolong pakai masuk di dalam dalam tepung tadi Okey, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Masuk sikit-sikit. Okey, sebelum pada ni Cik Tah nak share dulu. Andai kata anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah pakai rebus ubi kan, bila kita rebus tu kita pakai ayak kan. Andai kata dengan ukuran Cik Tah bagi tepung ni boleh tambah sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kita rebus tu ayak tu dia masuk ke dalam ubi. Kadang-kadang tepung ubi pun ada juga yang ada brand dia juga, ada yang lembut. Bila kata lembut boleh aja kalau nak tambah sikit-sikit tepung ubi kayu ni bukan semestinya. Kadang-kadang Allah Cik Tah saya rebus awal lembek duk kepek. Yang tu kita tambah sikit-sikit. Jangan tambah banyak. Ambil dalam 1 sudu buah dulu. Gau tengok kerat, lembut lagi. Ambil 1 sudu. Jangan duk ambil sampai setengah kilo. Tu dah pertumbuh dia.
Okey, ni dia kejadian dia. Kita kata dia nak lembek sangat dok, dia nak keras sangat pun dok. Memang cun-cun dengan ukuran cipta bagi tu. Nah. Okey, lepas tu kita nak menguli warna oren pula. Nah. Okey, ni purple. Warna oren pula. Okey. Dah lenyap dah, kita masuk gula. Step dia yang sama, step yang sama. Step yang sama. Kaca bila kata panas tu, gula ni kita kata dia cayak lah kan. Tadi pekat mak dekat sikit cameraman, kita nak tunjuk kat sahabat-sahabat kita. Tadi kan dia keras nampak tak? Tu dia jadi macam gebu sangat-sangat. Dah kita masuk gula tadi kan. Lepas tu masuk pula garam, 1 sudu KFC. Kacau Kita kot lah sahabat-sahabat, awak kita tak buat masuk gula sekali dengan garam, boleh nak buat masuk sekali pun. Tapi kita kata dah kita dah buat cara ni lah. Kan? Kalau nak masuk sekali pun boleh. Okey, dah siap dah tu. Kemudian masuk 1 sudu KFC baking powder. Okey. Okey. Alhamdulillah siap dah untuk yang oren punya nah. Okey, lepas tu kita akan tepikan yang ni last sekali. Baru kita masuk yang putih. Last sekali. Color ni kita akan lenyap-lenyap juga. Step dia pun yang sama. Okey, ni proses untuk kita nak apa? Nak membentuk dia. Okey, kita ambil ukuran 1 sudu metrik. 1 sudu besar metrik. Nah, kita akan buat macam ni. Yang mana duk biasa buat kuih tu dia tahu. Jadi kita tak payah duk apa? Tak payah duk gelek dia dah. Tak payah duk gelek dia dah. Buat lagu ni pun insya-Allah lebih kurang sama besar juga. Okey, kita nak berkongsi proses cara kita nak melintir. Kalau boleh ambil minyak sikit, buh di tangan ni, kemudian melintir saja. Okey, lagi satu petua dia nah, jangan kita dedah daripada kipas. Sebab tu kita berpeluh nak serta bagi tepung ubi, sifat dia kalau kena angin memang pun dia keras. Tapi bukannya keras kita kata macam meruku tu, dak lah. Nanti dia akan jadi soi-soi. Bila soi-soi lagu tu kena uli balik. Tidak pun letak sat dalam payuk kukus bagi dia panas sikit. Okey, lepas tu tunggu sat anak-anak kita, sahabat-sahabat kita nak uli sat sampai uli pula, kita nak gelintir dia sampai kata sat lagi kita nak share masa kita nak menggoreng nah. Ingat nah, waktu kita nak gelintir dia buh minyak. Okey, itu saja. Tunggu. Alhamdulillah siap dah. Kita gelintir dia. Okey, kita hidupkan api dulu. Okey, kita nak goreng dah minyak jangan terlampau panas lagi dia masuk terkejut nah. Allah. Jangan panas sangat, kita kata sedang-sedang saja. Bila nak tahu dia pun jangan terlampau panas sangat minyak nah. Okey, minyak kita pun dah sedang-sedang panas, kita akan tahu apa yang kita gelintir. Ya sayang. Duduk dah. Okey. Okey. Dah kita masuk ke semua, dia perkara yang paling yang kena dituntut. Yang kena dibelajak dia adalah kita kena tekan pusing-pusing dia sambil kita duk kucar-kucar tu, tekan pusing-pusing. Tekan. Yang ni mesti kena buat yang ni. Jangan duk skip yang ni. Kalau kata skip tu boleh lah. Tapi kejadian dia tu kurang lah nak menarik sikit nah. Memang dia kena pusing macam ni. Kita tekan ni dia tak akan, jangan duk takut. Mana boleh tekan kita sekali dia kepek. Tak. Dia tak kepek. Dia masa kita nak goreng dia perlu masa yang lama nah. Bukannya sat saja. Lepas tu tunggu sat anak-anak.
sahabat-sahabat kita, sehari kita share tu. Boleh tu. Nah, tunggu sat. Alhamdulillah, okey, dah masak dah. Ingat nah sahabat-sahabat kita, yang ni yang penting. Nah, kena bulat-bulatkan dia. Okey, kita tutup api. Okey, kita akan angkat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Resipi ni lama dah viral. Sajalah hari ni kita nak share nah. Tu dia. Alhamdulillah. Jadi dah berbola ubi kentang cik. Ubi kentang, ubi keledek cik ta. Okey, lepas tu dia punya color pun kita kata agak-agak nak jadi sekala dah dengan oren dengan putih. Tapi kalau kata yang mana depa duk berniaga tu depa masukkan sedikit pewarna, tapi kita nak guna warna asal. Nah. Okey, lepas tu kita kata dalam ni sebab apa yang kita suruh kita tekan, kita guli-guli dia tu bertujuan kita kata nak jadi berguar dalam tu. Apa depa kata macam kari pak gas depa kata. Kan? Okey, anak-anak, sahabat-sahabat kita selamat mencuba. Okey, satu lagi cikta nak pesan masa kita duk menguli tu, sambil kita duk uli tu jangan dedah sangat daripada angin. Nah sebab tu cikta pun berpeluh-peluh nak serta bagi buat kerja dalam panah. Kipas duduk sana tak boleh talar ke sini. Hangat sungguhlah nak serta bagi. Ingat senang kan nak buat satu-satu kerja ni. Siapa yang kata masak ni senang? Tak senang nak cerita bagi. Silap step dia tak jadi. Nah, okey, sekian perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua. Nah, jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.